Assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjuk macam mana nak buat onde-onde labu dengan menggunakan Thermomix. Mula kita timbangkan labu yang kita ingin gunakan, kemudian tambahkan air dan rebuskan selama 10 minit suhu 100. Bila dah empuk macam ni, kita tapiskan labu kita tadi. Terusnya kita kosongkan mixing bowl dan masukkan tepung pulut, tepung beras, labu tadi dan sedikit garam. Ulikan selama 2 minit. Selesai mengundi, bolehlah kita pindahkan adunan kita tadi ke dalam bekas. Kemudian bolehlah start mengginting. Masukkan gula merah yang telah kita potong kecil. Kemudian kita bulat-bulatkan ulang sehingga adunan habis. Sementara tu kita kukuskan kelapa parut yang telah tabur sedikit garam selama 10 minit. Alihkan baroma, masukkan semering basket dan setkan masa selama 10 minit. Masukkan onde-onde yang telah kita gintengkan tadi. Kalau nak cepat, kita rebus di dalam puyuh, okey? Bila onde-onde dah terapung bermasak dan masak, boleh kita tapiskan terus. Kemudian rata-rata dengan kelapa parut yang telah kita steamkan tadi. Dah siap pun. Mudahkan, selamat mencuba.